Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ni kena benda tajam, kena pisah, kena lepas tu kita bubuh ke apa tu, darah kita tu orang panggil tak berhenti, susah nak berhenti. Kita nak buat belah mana? Dia tubik air, tubik darah ceruk, tubik darah tak berhenti darah tu. Kita nak buat belah mana dengan mudah-mudah nah. Dengan cepat-cepat mudah-mudah nak bagi kita berhenti darah dulu. Lepas kalau nampak kata bahaya tu kita pergi cari doktor, hospital kita pergi. Orang panggil kata, orang tani panggil jahit. Makna tahu kita pergi tutup dengan benar lah nah sekali lagi. Tapi kalau misalnya kata kita duduk di bukit ataupun duduk di mana tu, kita kena pisah, kena benda tajam kita tu. Nak buat belah mana? Sini nampak boleh ambil ni. Daun kapal tubeh. Ni lah, daun kapal tubeh kita ambil mari. Satu takar daun kapal tubeh kita ambil mari tumbuk dengan kapur. Sebab tu supaya nak galak nah. Kalau orang hok duduk di kebun ataupun di bukit tu, hok ni pun ada ni dalam kapal tubeh ni. Ambil sikit lagi. Comel weh. Ambil sikit lagi. Sebab tu supaya nak galak kata orang hok duduk buat kebun ataupun duduk mana-mana tu patut ada kapur putih. Kapur makan pinir sikit nah, patut dia ada. Sebab dah kita ada aksiden kena benda-benda tajam mana tu dia mudah. Nah, mudah kita nak tolong diri kita sendiri dulu. Ada tu darah tak berhenti nah. Kena pisah, kena gapo tu darah tak berhenti. Nah, kita ambil daun kapal tubeh, kita basuh, kita kacik masuk dalam lesung. Lepas tu kita tumbuk masuk dengan kapur sikit. Lepas kita tepek. Start darah kita berhenti salurah. Ni lah kita tumbuk. Tumbuk dia acur sikit. Daun dia lembut sutar sangat ya. Sutar sangat. Betul lah. Okey. Lepas tu kita ambil kapur putih masuk sikit ya. Kemak satu sudut teh cukup. Satu sudut teh. Okey, kita bubuh. Masuk kita tumbuk semula. Darah tak berhenti, kena pisah, kena buluh. Kena pisah, duduk di kebun di bawah mana tu dia ada buluh-buluh tajam-tajam. Kita duduk kerja tu. Lepas tu kita ambil mari tepek tempat kita kena sutar darah kena berhenti halurah. Ni nah. Ataupun kita orang panggil kata pergi kena pirah pedih. Ibu gapo ketik pun boleh. Kita tepek belah ni. Dia tak luruh nah. Tak luruh. Sutar ya. Darah nak berhenti. Lepas kalau kita kena dipirah, kena pijak mana ketik tu ataupun benda-benda hok jadi supaya ibu kesing ke ketik tu kita bubuh selalu lah. Kita buat belah ni kita bubuh dia nak sembuh sakit pada dia nak suruh bekak. Lepas tu kalau kita luka jadi darah pun dia nak berhenti nah. Mudah-mudahan pertubuh ni banyak sungguh. Nah, banyak boya daging dengan tu jadilah tu. Khasiat dia tak sama nah mengikut orang panggil ingredient yang masuk dengan dia nah. Mudah-mudahan InsyaAllah bakat share belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.